Okey, memandangkan projek Wira kita ni terbengkalai lama. Jadi sekarang ni aku nak tunjuklah apa yang perlu kita buat dulu. Dekat sini kan ada cover-cover untuk wiring ni ya. Kita kena buka lah. Okey, skru 10 yang ada ni semua kena buka, kita keluarkan, kita siat, lalu itu kita asingkan, kita pisahkan, kita ceraikan. Okey, tu kita tanda dululah, okey. Untuk wiring injector ni kena 1 2 3 4 biar jangan dia tertukar. Nampak wire macam gini, nampak wire macam ni atas-atas ni semua, kita kena galikan ke bawah. Kita kena ceraikan dulu, kita kena buka dulu satu per satu, okey. Lepas tu nak lagi cantik, buka cover ni semua, kita kena lapangkan. Yang aircon ni pun nak kena tak dalam fender baru okey kan. Tak dalam fender, buka fender kita tak dalam lah. Untuk wiring lampu ni kita kena buka bumper, kita masukkan bawah. Okey, macam skru body macam ni kan. Ini ni relay starter ni. Kita kena sorokkan ke bawah lah, sorokkan ke bawah. Okey, nampak yang ini nanti kita pusingkan ke bawah tu, lalu ke bawah bagi dikemas. Dia orang cakap tu kalau tengok enjin ni tengok, oi kosong. Mana dia simpan wire? Orang cakap apa? Oi pakai bluetooth. Order lah selotip kain tu kan. Orang cakap selotip kain. Nanti aku carilah dekatnya beg kuning ke beg oren tu Apa-apa cara gas lah. Boleh macam tu.